Okay guys, ni saya nak tunjuk kau tip macam mana kau nak check kereta bila kau dapat test drive. Okay, so tu hari saya dah buat video dah. Apa yang kau perlu buat sebelum kau submit loan, apa kau perlu buat lepas loan dah lulus. Ni masa kau nak test drive lah, apa yang kau kena check masa kau test drive. So jom dalam video ni mungkin panjang sikit, kau stay sampai ke hujung, kau akan dapat banyak ilmu yang bermanfaat. Okay, sebelum tu share video saya, like, jangan lupa repost juga. Okay, mari. Okay, kalau first kau dapat kereta, kau jangan start dulu kereta. Kau check kemalangan dulu. Okay, accident dulu. Saya tunjuk dulu poin-poin mana yang kau kena check dalam accident punya bahagian. Benda paling penting kau check well house dia ni. Yang ini kiri kanan kena sama, dot ni kena ada. Make sure yang ini well house ni adalah body kepala untuk chassis. Kalau ada kemalangan, kereta kau akan jadi ketam. Nombor 2, buka je dekat bahagian atas ni. Make sure yang ini, make sure yang ini nampak ada dot ni. Mesti ada juga. Buka sampai ke bawah. Check semua. 4 pintu. Make sure tak ada kesan ketuk. Tak ada kesan accident. Tak ada kesan simen dekat bahagian sini. Okay, untuk bahagian belakang kau tengok bahagian pilar atas ni. Okay, yang ini make sure kiri kanan dia mesti sama dia punya lengkuk. Kalau satu berubah, ada something wrong somewhere. Tengok juga ada dot dia tu kan. Make sure ada juga semua dot ni. Ini adalah punch daripada kilang molding. Okay, untuk bahagian bawah ni korang tengok dia punya lekuk ni, molding kilang ni mesti kena ada. Jangan ada kesan ketuk, kesan cat semula dekat bahagian belakang ni. Yang ini original silikon kilang pun memang akan ada. Okay, so make sure benda ni semua ada, termasuk bahagian bawah ni. So kalau korang tengok ada perubahan, ada kesan ketukan dia dah jadi lurus, itu adalah kesan accident. Yang kedua, untuk banjir punya pula. Okay, untuk banjir kau kena check bawah ni. Tengok bahagian bawah ni, kau tengok periksa bahagian-bahagian ni, make sure tak ada kesan karat, tak ada kesan lumpur. Okay, kalau ada, kau kena make sure benda tu bersih macam ni. Kalau clear macam tu, maksud dia bersih lah. Dan kau boleh buka benda ni. Okay, jangan takut, buka je. Nampak ni, ada wire-wire ni. Okay, jangan ada kesan lumpur, jangan ada kesan pasir. Make sure bersih macam ni. Okay, kau buka 4 side, tengok kiri kanan depan belakang. Lepas tu kau check juga dekat bahagian roll ni. Okay, make sure tak ada kesan karat. 4 side kau boleh check. Kalau ada kereta MPV kau check semuanya. Okay, sebelum kau start engine pula, yang ni nombor 3. Kau buka penutup ni, kau check dulu air radiator. Okay, ngam ke tak ngam. Dah buka, biarkan buka, baru pergi ke dalam, start kereta. Okay, korang start kereta. Make sure dekat lubang tadi tu air tak terpancut. Kalau air terpancut, enjin kau ada masalah. Okay, kalau air ni tadi saya cakap dia ada terpancut, yang itu kena check something wrong somewhere dekat enjin. Mungkin head dia ada bocor masuk air tu. Lepas tu kau kena buka ni pula, check dekat bahagian ni. Make sure tak ada kesan air dengan minyak bercampur, dah jadi taik-taik minyak. Yang itu antara masalah-masalah enjin yang korang kena lari daripada beli. Okay, seterusnya test drive kereta. Masa test drive kereta, tutup pintu. Radio ni make sure off. Jangan ada bunyi langsung. Sebab kau nak test drive, kau nak dengar bunyi suspension. Okay, so turunkan tingkap. Okay, rasa aircon, bawa kereta slow-slow. Make sure dengar bunyi daripada luar. Ada bunyi-bunyi pelik tak? Okay, lepas tu untuk gearbox, dengar, check dia punya RPM. Daripada gear 1, 2, 3, 4 masuk cantik tak? Kalau kereta kau sampai 7 gear, 7 gear, tengok dia masuk sentap ke tak? Benda tu kena finalize masa test drive kereta guys. Okay, yang last terakhir, check dia punya aksesori. Okay, radio function tak, aircon ada rasa sejuk tak, pusing dia punya ni satu-satu tombol, rasa dia punya aircon. Lepas tu check dia punya auto flick. Kalau ada auto flick kiri kanan function tak. Okay, lepas tu dia punya adjust tu, buat adjust sikit-sikit. Nampak tak ada bergerak tak dia punya side mirror. Check satu-satu. Check 4 tingkap, ada turun dan naik dia okey tak, motor dia semua 4 check. Okey, dah check semua tu puas hati. Okey, minta report Puspakom pula dengan salesman korang. Ingat, setiap kali korang check kereta, tak apa, ambil masa setengah jam, 1 jam untuk inspect kereta tu, tak ada masalah. Salesman tu takkan boleh bising dengan kau selagi kau tak puas hati. Kau check je satu persatu. Biar lama sikit, janji kau puas hati. So guys, kalau video ni bermanfaat untuk korang, tolong share, repost, jangan lupa follow saya juga guys. Tunggu saya dalam video akan datang, saya akan kongsi lagi ilmu-ilmu yang ada. Okay, calet.